Siapa kata interest bank sekarang mahal? Anda mati-mati ingat interest bank semua mahal sekarang dan anda pasrah je bayar ansur bulanan yang tinggi itu. Hakikatnya ramai tak sedar mereka sedang bersedekah duit dekat bank setiap bulan. Anda mungkin masih bayar pembiayaan rumah setinggi 4.5% hingga 5%. Atau lebih parah, anda ada hutang jahat kad kredit 18% yang kacau cash flow anda. Hujung bulan je pening kepala. Gaji masuk, terus habis bayar hutang sana sini. Silat hari bulan, terpaksa buat hutang baru untuk tutup hutang lama. Sampai bila anda nak hidup sesak macam ni? Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Sebenarnya kadar pembiayaan rumah sekarang tak setinggi yang anda sangka. Ramai ingat bila buat pembiayaan rumah cuma dapat cash out sahaja. Tapi nilai sebenarnya anda boleh turunkan kadar faedah dan jimat ribuan ringgit. Soalan paling famous saya dapat, berapa interest paling rendah untuk refinance sekarang? Jawapannya anda boleh dapat serendah 3.55%. Ya, jauh lebih rendah dari personal financing yang 8 hingga 10% tu. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Tapi anda kena faham, bukan semua orang automatik dapat 3.55 ini. Dan kadar faedah pembiayaan sekarang dalam 3.55% hingga 4.5. Ini sangat bergantung pada profil kewangan dan scoring anda cantik ke tidak di mata bank. Jadi kalau rekod bayaran anda cantik, rugi sangat kalau tak semak kelayakan sekarang. Follow Melissa for more tips.